Apa je lah. Cakap dengar. Ya Allah, nak kena. Assalamualaikum. Hai. We are now to Sekejap. Charlie Mamba Channel. Mula. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, nama saya E. Wait, 2 ekor sekali gen! 2 ekor sekali gen! Sabar gen! Drag kunci sikit, kunci sikit. Sabar. Jangan lepas drag bang, lepas drag. Dah, rapat. Rapat. apa je lah. Cakap dengar. Ya Allah, nak kena. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Selamat datang ke YouTube channel Charlie Mamba Channel. Pakat-pakat lah ramai-ramai kita tekan tombol subscribe. Kita boleh ni lah. Okey, sekarang ni dalam perjalanan. Sekarang ni kita tengah makan lah. Mana makan? Makan, ya. Oh. Ya. Dah makan. Okey, selepas ni kita akan pergi kita dalam perjalanan akan pergi ke Kelong Telaga Nanas. Tempat idaman suami-suami anda semua di rumah. Ya. Kalau yang berani lah. Yang berani. Ya, yang berani saja. yang ada ni semua berani. Yang ni mana? Ni semua muka berani ni. Oh. Berani ni. So kalau tengok suami anda stres di rumah, suruh dia pergi Kelong. Kita buat apa sana? Mancing. Kamu tahu tak Kelong tu benda? Rumah terapung. Tunggu nak kat sana nanti lah. Tunggu tengok je lagi. Ya. Belok kanan. Apa ya? Sekarang ni kita dah sampai ke Kelong apa? Telaga Nanas. Jangan nak duk cakap-cakap main sini. Okey. Sekarang kita dah sampai tu. Cerita angin ni. Macam ni angin dia macam ni. Angin dia macam ni. Angin dia apa? Sendu ke apa ni? Kuat angin dia. Dia bukan Kuat. Tengah-tengah hari kuat angin dia. Itu kelong kita, bakal kelong kita ni dekat bukan, ujung sana. kita naik boat biasanya. Dekat belah sana kan? Yang tu, yang belah sana. Yang kuning ujung tu. Yang ujung tu. Yang ujung. Kita tunggu selepas ni kita akan ke sana. Tengoklah. Naik boat tu ke sana. Terbang. Sekarang kita orang kat atas boat. Dia nak Orang bangkor je. Kita buat. Sila kat depan. Menang ke? Kau jangan. Oh, ini. Tahu ni. Goyang ni. Tahu. Awaknya apa heboh ni? Itu kan? Orang tu lah. 4, 5, 6, 7. Oh, 10. Duduk bang. Duduk saya. Bukan
Lepuk. Akunya dia. Dia pandai tau, dah Asrul, kami naik bot kau. Teman. Asrul, kami naik bot. Kami okey kan kami kelingkar. Mimi ni okey kan? Jam. Kita kena gisi lah. Lekong diraja. Lekong diraja kau. Mana kuning dengan apa? Sikit lagi dah sampai. Sikit lagi. Dekat dah. Okey. Ini adalah muka-muka yang tak cakap ini, yang tak sabar nak mancing kejap lagi. Yahoo! Tak kau nak kau main ya? Nanti kau naik je. Astagfirullahaladzim. Sabar. Kamu ngabe? Sabar. Pegang tiang. Cepat ni. Oh. Timur tu kan sampai. Ini dia anggota tentera. Hai. Dia nak mancing ni ke nak karaoke ni? Oh. Kalau bau ini ada. Bukan hati masing-masing. Ni kalau nak main tarik sikit. Kalau ada ikan tamban ke apa makan kan. Oh, tak ni casting lah. Casting sekali. Tak payah umpan. Tak payah umpan. Dia mau tekong. Umpan tu lah. Ini salah satu persiapan lah untuk kita memancing. Ya, tengok, saksikan abang saya kita telah membuat balingan yang pertama. Semoga rezeki berpihak kepada abang saya. InsyaAllah. Dan saya juga, saya masih lagi prepare. Saya pun dah balingan satu. Dengan ni lagi ya? Ini lagi satu. Kita set up lagi satu supaya dapat ikan apa-apa lah, boleh buat masak kan. Ikan apa? Target. Saya tak tahu apa ikan. Saya tahu nak mancing. Awak apa cerita ni ada dapat? Baru start ni. Apa lagi ni? Ingat senang nak jadi nelayan. Susah ya, dia dapat seekor pun teruk. Itulah rupanya nak jadi nelayan. Untunglah ni ikan besar. Dia tak tahu macam mana rupanya. Dia tak tahu mana susah ni nak cari ikan seekor tu. Yang tahu nunjuk je, bayar je dekat mana, dekat market je. Sebalik. Tengok. Mana dia pergi tu? Angin pun kuat. Angin kuat tu boleh ke sini. Ni kat sini rugi je pergi. Patut kat sana bang. Kat mana? Dekat belah sana. Di mana? Belah sana ada batu cantik dia tu. Oh. Kerapu 10 kilo kau pun naik ni. Oh, atas kita ni? Lepas sini siakap. Siakap 10 kilo confirm. Siakap. Belum lagi. Belum lagi. Rezeki dalam air kita tak tahu. InsyaAllah. Yang penting tu berdoa. Betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dia tak? Orang pertama dapat ikan. Besar ikan ni. Besar-besar apa ni? Kancing. Bukan besar lain. Jadilah. Boleh lah. Buat tagan boleh. Ni nak buang balik ke apa? Ini kena release lah balik. Mana boleh. Mama, record. Record. Kita lepas balik. Lepas. Okey. Biar hidup. Panggil lah yang besar-besar datang. Tangan kawan dia. Jangan naik dia. Dah kah? Okey. Hello. Sana? Tadi ikan besar. Okey. Teman udah bolang tu bakui tu. Mana? Dalam. Jatuh lah orang punya ni. Banyak kan? Ada lah 5 ekor ke? 5 ekor dah. 5 ekor? Jenuh tarik yang komen. Mau naik komen. Benar? Iya. Hei. Bosong. Bosong.
Okey, sekarang ni kita nak buat apa ni? Sekarang kita bersuara kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Rezeki dia. Oh, Jadi kelong ni apa nama? Ni kelong diraja ceritanya. Kelong diraja. Kelong diraja. Besar. Mana. Kamu ke depan lah. Wow, besar kau main oi. Oh ya, Abang Syed ni. Mana adik kaya ni? Adik ikan ke hidup? Ada. Aduh. Tak mandang lagi. Tak mandang. Kena cuba lagi. InsyaAllah lepas ni ada lah tu. Ada eh? Oh. Yang penting kena doa. Doa. Oh. Lagi? Mana? Aku tak tahu lagu ni. Abang macam mana bang? Oh, abang nyanyi lagu apa dia? Tak nampak abang? Sini. Oh. So I drove my car pergi Damansara. Tommy kata maybe you tengok bola. Hey. Tapi bila I sampai you Sedap you Mama. tak ada lagi lah I jadi gila. So I call and call sampai you answer. You kata sorry sayang tadi tak dengar. Habis dah? Aduh, habis dah. Habis dah? Habis. Okey, kita sambung balik tadi. You kata you keluar dengan kawan you. Oh, betul. Cuba. Lepas keluar dengan kawan you, keluar pergi mana? Ni abang ni. Abang tak pernah kumpau. Oh, tunjuk mana Ni abang ni. mana. Abang kita. Abang kita. Oh, apa Ni, nama? Tak tanya nama. Oh, aku tengah rakam ni. Macam mana? Macam mana bang? Uish, dapat apa tu? Oi, lain macam abang ni. Oi. Oh ini kek. Oh. Weh, ni besar yang video ni. Oh, okey. Oh, abang saya dapat ikan ni. Ada ke? Tak ada. Ada. Ya Allah, ada. Ikan kek. Apa mesti ni apa ni? Suspend ni. Ikan. Janji ada. Korang yang mana tengok video ni korang pasti kena datang. Kelong ni, Kelong Diraja. Mesti mari korang. Yeah. Berapa ekor ikannya? Yuk. Banyak dah, 2-3 kilo dah. Oh. Kecil-kecil semua. Nampak kecil tapi langkat daripada ni keluar besar. Dia zoom sebenarnya tu. Dia nampak dalam ni kecil macam jauh. Buat goreng sedap juga. Ni kalau masak apa tidak? Koyak pun sedap. Selalu kalau kita buat nasi lemak lah. Oh, semua. Nasi lemak kuah jabai. Apa? Menangkap. Betul. Okey, habis. Macam ni? Aku dah cakap mari dekat ni apa ni? Kelong aja. Okey. Ni ikan dia. Oh, ikan apa tu? Ni lah ikan ketang. Ikan? Ikan ketang. Oh, boleh makan? Oi, ni dia buat kari sedap kau mai oi. Chef ada langsung chef masak. Nanti malam kau ramai-ramai kita makan. Oi. Apa ikan lagi ada? Banyak dah. Tahu dah baik. Ni saya dah kena sewa lori buat balik ikan ni. Okey, lepas ni ikan apa pula? Nak cuba target. Lepas ni kita target ikan besar sikit lah. Ya. Ikan dia minta sekar. Tadi siapa yang dapat ni? Tadi. Interview dia. Dia pun tanya dia macam mana perasaan dia tarik. Okey. Ni lah orang dia tadi. Oh, dia. Okey. Cerita sikit. Cerita lah. Nampak dia joran tu. Lengkung nak sampai ke air tu. Oh, gila. Perasaan macam mana perasaan? Tengok dia lengkung macam besar ikan ni. Besar. Besar bas. Jantung laju tak? Jantung. Berdegup. Berdegup. Laju nak narik dia melan macam itu. Oh. Itu je lah. Lepas ni target ikan apa? Lepas ni mungkin saya akan ambil sekak putih.
Kagak boy. Balik cerita lah dekat dia adik. Ada tanya. Kampung dia cerita. Satu kampung lah. Satu kampung saya tanam. Kalau boleh kampung tu saya letak. Okey. Besar. Apa ikan dapat? Ha? Ikan apa dapat? Tadi you. Ya tadi ikan apa? Tak tahu ikan apa. Aku pun tak tahu ikan apa tu. Ketang. Ketang. Oh, alo demo. Okey, sambung lagi. Yang tu je lah setakat ni. InsyaAllah InsyaAllah kalau ada lagi next video kita akan Next apa? bagi video yang lagi mantap lah. Bagi mantap ah. Subscribe ya komen. Alright. Sas. Tengok cahaya matahari. Jangan. Wow. Jangan disangka ketam makan mancing. Ketam biru. Ketam bunga. Oh, ketam bunga. Play. Player ni kena buka belakang ni boleh. Tengok Zik. Lupang dengan Zik. Ha? Lupang dengan dia. Boleh kat belakang boleh kan? Oh, Balik dekat gambar awak. Dekat gambar. Player. kita bunga. Habis play. Oh, ni makan Maggi sedap ni. Ketam biru. Dak. Kita bunga. Dekat tinggi ni. Oh, diam dia tu. Allah dapat dah. Ikan apa jaru? Jaru. Oh, cabut dah. Ui, ada jaru sini jaru. Ini goreng sedap ni. Apa tak tahu apa. Oh, wah. Ikan duri. Sedap tu ni. Kenduri. Menduri lah kita malam ni. Kenduri. Dua. Aloi. Jadilah. Okeylah tu. Makan ni. Kami baru selesai ke sesi yang pertama. So, sesi yang pertama hasil ikan yang kita orang dapat. Ni dia hasil yang ikan yang kita orang dapat. Kaki. Macam-macam. Ikan tu bahaya. Yang paling special yang kita orang dapat ketam biru. Macam mana? Okay, ni hasil yang kita dapat hari ni Ikan dia sangat mencabar lah tarik hari ni kan. Oh ya. Yeah. Sikit lagi ikan ni semua kita akan satukan dalam kuali. Kita akan buat asam pedas. Malam ni kita makan ikan ni lah untuk malam ni. Ya. Untuk esok yang kita nak balik bagi bini tengok ikan yang besar-besar gorgon lah. Yang ni malu lah ikan saya ni nak bawa balik malu lah. Ya. Okay. Ini untuk kita makan malam ni untuk buat lapik perut. Esok kita target ikan besar macam siakap merah, siakap putih ataupun pari lah. Okay. Mantap. Mama aja. Toma aja. Ya, sambung. Ini on patut kalau stop tekan atas. Aku nak masak ke ni. Malam muta kita dah masak. Nak bagi dia makan. Ni bahan-bahan yang kita akan masak lah pada hari ni. Kalau banyak-banyak macam ikan kecil-kecil tu kita orang buat goreng. Goreng je. Udang tu kalau tak pakai tu Masuk dalam Maggi kau mah. Ya. Yang ikan besar-besar tu mungkin Allah nak masuk balik betul ni. Tak ada. Tak. Okey. Ni timun Jepun. Jangan salah faham. Ada bawang merah, ada bawang putih, ubi kentang. Ni bawang apa? Bawang Belanda tak? Ini Holland. Holland dengan Belanda bukan sama ke? Lebih kurang lah. Ya dah. Kita lebih ke bahasa Melayu kan? Ya. Alright, baik. Apa buatnya ni? Apa buat? Nak buat ikan. Hang tengah rekam ni. Sekejap nak buat. Oh. Say hi. Asap. Ni. Kalau tak ada kau ni, kita keluar. Say hi. Brother. Beli makan ni. Ya, hai. Bukan beli makan. Keluar kita pergi. Assalamualaikum. Cari. Waalaikumsalam. Cari. Apa? Kau punya pisau ni mana?
Ada dekat atas tu. Merah-merah. Apa tadi Abang Jali? Aku pakai duit aku dulu, Man. Apa Jali? Apa dia? Apa dia tadi? Tahu tak? Aku pakai duit aku dulu. Okey. Ni seriusnya orang. Kita yang sekarang ni. Ah. Barang dah beli. Benar? Tapi masalahnya sampai kat sini barang tak ada. Allahuakbar. Bagi aku bagilah orang yang betul. Kau beli Aku dengan Abang Jali. Orang yang jali ambil je lah. Apa dia tadi, teman? Duit 100 tu belilah Maggi ke apa kalau tak ada barang. Ni buat apa ni? Tak ada. Nak Pergi kedai luar lah. Nak buat apa ni? Tak ni perambut dah ni tak. Rambut. Man. Cadel boleh beli cadel banyak. Ni apa kau ni? Aku pegang. Tak potong lagi ni. Ni Sangkut je tu. Ni sekejap aku nak set ikan bagi rakam ni. Sekejap. Buat macam Pasangan boleh pasang ikan. ni. Abang macam apa? Macam apa? Dia tak ada ni je. Lighting tak ada. Aduh. Ada selamat, tak ada keluar keluar. Macam mana? bro? Ini hari ada dapat ikan ke? Ini hari nak dikatakan boleh lah, okey lah. Berapa ekor dapat, Pak? Mau dapat lesen je. Baru dapat lesen. Alhamdulillah. Ikan apa tu? Betul. Abang nak balik Tak ada Okey bang, termenung jauh ni. Ada dapat ikan? Dapat. Ikan apa tu? Macam-macam. Berapa ekor dapat? Besar ke kecil? Tak tahu, tak terkira lah. Besar mana? Sana. Abang ni ada dapat ikan ke? Dapat. Ada 3. Tapi kecil je. Oh, 3, okey. Tayar dulu. Ni dia ada cahaya sendiri. Okey bang. Okey, ni hasil yang kita mancing hari ni lah dekat Kelong Diraja. Oh. Ikan tak adalah banyak sangat. Tapi hasil dia alhamdulillah banyak juga kan. Ni bukan hasil ikan-ikan yang semua mancing. Saya seorang yang mancing. Oh, ni ikan apa dia bang? Yang ni ikan kalau dekat belah-belah sini lah orang panggil ikan ikan ketang. Ikan. Oh. Tapi ada setengah-setengah orang tak makan. Dia buat masak apa sedap tu? Kalau macam kami kat sini kami buat asam pedas lah. Oh, asam pedas memang menangkap lah. Oh. Asam pedas ke kari lah memang tempoi lah. Oh. Orang kat memang jilat jari lah. Lagi ikan apa yang special kat sini bang? Dapat? Ikan semua saya dah siang lah. Oh. Dah potong insang apa semua dah cuci pun. Oi. Bilas banyak kali lah dengan sabun semua cukup. Oh. Badan polis semua cukup. Memang kilat lah badan. Tapi yang tak best hanya aduh. Oh, kenapa abang tak dapat? Maggi tu tinggal. Lagi apa yang tinggal bang? Banyak barang tinggal. Apa barang tinggal? Kalau ikut malam ni memang nak buat asam pedas ke kari apa semua. Oh. Tapi sebabkan barang banyak tinggal, mood tu dia spoil sikit lah kan. Aduh. Tidak ikan-ikan ni semua ikan ni memang best lah kalau buat ni, buat ni. Ikan apa tu? Buat masak apa? Buat Maggi. Maggi buat kari. Siang habis ke tak tu? Dah siang habis lah dalam mau buang, put mau buang. Duk kat mulut dia tak bang? Mulut mau buang, ni gigi mau habis gosok lah. Oh. Okay, bagi yang mana nak main mengai ke mancing kan, saya recommend lah main mengai dekat apa ni, Kelong Diraja ni. Telaga Nenah. Kat Telaga Nenah. Bawa anak bini pun boleh. Boleh Bawa anak bini pun boleh. Kalau tempat je mana? Selesa ke tak? Tempat boleh lah, selesa. Ada tempat apa? Tempat semayang pun ada. Lepas tu jaket pun ada. Kan? Okay. Ada. Lagi kita sambung balik. Okay. Okay, malam ni alhamdulillah lah apa yang kita mancing pagi tadi dengan kawan-kawan yang banyak hasil juga yang kita dapat. Okay, malam ni kita ada masak sikit lah dengan abah-abah hotel kita. Ni antara ikan-ikan yang kami mancing pagi tadi lah. Ni hasil yang mancing dari pagi. Kami goreng untuk makan malam ni lah. Terlampau crispy. Ni ikan dia pun mantap lah walaupun tak ada bahan-bahan. Tapi kami tetap goreng juga lah malam ni buat menu makan malam ni kan. Ni abang share kita malam ni nak
Abang ni Abang Aspani. Dikenali dengan Abang AS lah. Ni ikan goreng lah. Malam ni kita goreng ikan goreng ikan Okay, malam ni kami teruskan dengan mancing gorgon lah. Target malam ni untuk gorgon lah. Ni fighter lah, yang dikenali fighter Lombong. Kalau pergi Lombong, nama dia Sharima Esconte. Sharima Esconte ni dia fighter Lombong. Selalu kalau ikan kat Lombong, dia ikan ara lah, ikan Lombong. Tapi dekat sini hari ni dia dah awak naik ikan. Banyak juga ikan dia awak naik. Ikan gelama, ikan duri, cencaru kuda. Cencaru kuda pun dia dah awak naik malam ni. Dan dia teruskan lah mancing malam ni. Dia target malam ni memang betul-betul gorgon lah. Muka dia pun happy kan malam ni kan. Ada senyum lah. Tapi dan penat. Tengok. Baru-baru cakap dah strike ikan Sikit lagi naik kan. Duri gaya ni. Minta follower semua boleh subscribe lah. Malam ni awak dia strike lagi ikan. Ikan apa ni? Apa ada lagi? Duri lah. Ikan duri. Ikan duri pun sedap. Kita buat asam pedas. Tengah-tengah laut ni ikan pun sedap. Duri ke, gelama ke, semua kita makan. Fighter bagi pepatah sikit untuk ni. Untuk apa? Untuk tip-tip untuk dapat ikan gorgon. Tip dia tak ada. Yang penting sabar. Nampak ikan tu dia buang sampai terlampau banyak sangat. Tong pun dah tak muat. Getik dah, getik. Dia jaga getik dah ikan. Terlampau banyak sangat sampai buang Buang lah. Patutnya tak boleh buang ikan yang dia dapat kan. Takut dia beritahu kat member dia. Malam kita cari ikan ni. Siapa Kau mak tengok ni kau mak. Siapa? Cakap ke? Cakap. Duri dah petang banyak berapa ekor dah tadi. Kalau cakap pakai umpan apa? Dah hidup lah. Udah hidup. Mana udah hidup ah? Hidup ni. Rok satu lagi. Oh, rod tu udah hidup. Ni tanda ke jenahak lah. Ikan tanda jenahak ada naik belum lagi? Naik dah. Tu naik dah. Dalam kuali lah. Cuma kita punya strategi tu ni lah. Ni pun salah satu fighter lah. Dia dah happy dapat ikan banyak sangat. Ni nak hiburkan kami lah malam ni. Sorry abang, salah satu je. Jangan biarkan alammu. Aku tak boleh tengok, kena ada benda ni juga. Alah. Dia bukan tak boleh nyanyi, tapi dia saja tak menunjuk bakat dia. Kan macam tu. Dia bila kat rumah je jadi tau. Abang dekat tempat Yang mana follow Charlie Mamba, boleh subscribe lah video ni. Okey, bagi siapa yang nak main mengai, nak main mancing, okey. Boleh main dekat Kelong Diraja, dekat kampung, dekat mana ni? Baik. Kita mancing kat mana ni? Kelong Telaga Nanas. Kelong Telaga Nanas apa nama owner ni? ni Kelong Raja. Kelong Raja. Kelong Raja ke Kelong Diraja? Mana ni? Raja je. Kelong Raja dekat Telaga Nanas. Kangku. Ikan pun alhamdulillah, ikan banyak. Ya bang. Allah Akbar. Makan Makan. Ni kita ni sarapan pagi ya. Sarapan pagi. Apa sarapan tengok? Makan ni Maggi. Maggi telur. Sedap ni. Sedap. Siapa masak Arif masak. Mak Arif masak memang champion dah. Mak Arif. Mak Arif dia suka. Ni masih lagi tengah lagi berjuang. Masih lagi tengah berjuang untuk mendapatkan hasil. Ya je Syed? Ya betul. Ya tu. Masih lagi awal pagi.
Kan? Masih lagi awal pagi. Berkemungkinan kita akan balik dalam pukul 12.30 hari. Jam berapa jam? Jam baru pukul 7. Oh, dah lagi. Assalamualaikum and good morning everyone. Charlie Channel. Hai kawan-kawan. Selamat pagi. Okay, Ya, hari ni makan apa bro? saya makan Maggi. Siapa yang masak bro? Maggi ni member saya, Arif. Mana tu? Sedap. Mantap. Oh, ikan semalam apa buat apa? Ikan. Ha. Ikan semalam buat apa? Ikan yang mana? Ikan yang dapat tu. Yalah, yang masa tu banyak sangat. Oh. Macam-macam ikan semalam dapat. Banyak ikan. Oh ya. Banyak ah. Banyak. Sampai tak cukup lah tuan putih tu. Tak cukup ah. Tak cukup. Ni seksi nanti masuk YouTube boleh kan? Okey, yang mana tengok badan saya tu minta maaf lah yang sebab berbulu-bulu kat badan saya ni kan. Ha. Oh. Tapi tolong subscribe lah video ni. Bagi net view tinggi sikit. Aha. Boleh ajak kawan yang mana kaki-kaki fighter mancing macam kita orang ni kan. Boleh ajak main mancing dekat Kelong Raja. Oh, aku ambil tambah sekali jam view matahari. Oh. Kelong Raja dekat Telaga Denas. Nah, cantik lah, ada view oi. See? Dia view. Oh, matahari. Jam baru pukul berapa? 7.50. Sedap sangat ni ya. Sedap. Kat atas ni Oh. apa pun sedap. Bagi batu bocok tepung pun habis. Oh. Oh. Ikan lembu. Ikan apa ya? Cowfish. Ikan apa ni? Tak. Kamu ikan lembu ke? Ikan lembu. Dia kalau dapat ikan memang dia jalan satu kelong ni. Tak tahulah. Mungkin dia bangga sangat lah. Makan. Sedap. Oh, sedap. Banyak chef kat sini. Banyak share. Ya, mancing ke apa dia ni? Belum lagi belum dapat. Sampai lagi. Tanya warna kamera. Macam mana bang? Sedap ke makan? Semalam ni. Oh, semalamnya Lagi dia sedap. sardin. Abang Charlie Mamba masak. Ikan hari ni belum dapat lagi. Semalam ada 8 ekor dapat. Dapat tak besar-besar lah. Ada besar-besar ni. Oh, 8 ekor ah. Banyak tu. Jadilah buat makan-makan. Malam saja bang. Oh. Kata tak nak gaji saya kena tengok. Ate koma. Ada. Komen mari lagi. Hai, tambah lagi tu yuk. Kan dia orang lain. Dia orang lain. Nampak surprise bukan dia. Sedap no je tu. Cicak dengan sardin ni. Tadi. Oh. Sedap. Mana berapa sedap? Sedap dia. Mana kata. Sampai tak boleh berkata-kata. Oh. Sampai tak boleh berkata-kata komen. Sedap ni. Sedap berpenuh. Orang Perak kampung sedap berpenuh. Sampai tak ada ucapan nak dikata-katanya.
Idak mancing. Awak ada mancing banyak ikan gorgon. Saya pun bahan. Bukan nak riak tapi betul lah. Ikan apa salah dapat yang besar tu? Jadilah. Orang cakap ikan bulat. Ada putih je. Ada. Mana? Mari ikut teman. Oh. Besar je. Besar. Hari seminggu teman makan tak habis. Malam semalam dapat je? Malam semalam apa? Jenuh teman 2-3 orang tarik bonek. Patah dia. Kan orang balkon. 2-3 orang. Cari main tarik tak naik. Teman tarik tak naik. Ha. Jenuh. Nasib baik teman tak ke bomba. Bagi bomba tu tarik ikan. Oh, sambung balik makan Sambung balik makan. Aku pusing Nanti awak datang balik. Rakam tak ni? Aku rakam ni. Breakfast. Ke American show. Selalu American macam ni lah. This we call a British breakfast, you know. Yeah. With the bread yeah. and the potato, Sardine potato, sardine king. Brand Hi guys. Sardine king. Sardine king. And we roll up like this and we eat. Very nice. Very nice Okay, thank you. Alright. We are now to breakfast lah. Yes, we breakfast. Breakfast mancing. Ni breakfast Eating. Yeah, eating. And it was very So- delightful. Very nice. The combination of the bread and the sardine. Now Oh, yummy. Fantastic. Lagi I don't know how I want to say. Okay, see lah later. Oh. Benar dapat ni. Oh. We got a gorgon. Udah lembu pula. Got fish. Cow fish. Ha. Apa nama ni? Got fish. Ha. Dikenal ikan lambu. Tunjuk bang. I do here. Tu tajam. Oh. Tengok nak lebih nampak bulu kecil. Bro, pakai baju lah. Pakai je. Tak mau. Cara buka je. Pijak je lagi. Duri dia. Okey. Kasih orang ni. Uish, tajam oh. Betul tak ni. Kau letak kah? Rencet. MC tu sampai tahu. Ni masa apa? Sedap Selalu kalau ikan ni buat 3 rasa ataupun asam pedas tak? Ni yang bawa balik masak Masak lah. Masak apa? Macam ni. Nak cakap malu tapi selalunya buat 3 rasa yuk. Ni selesai ni 3 rasa sedap lah. Kau dapat nanya Mat? Timbang nak pakai timbang. Nak timbang. Tak. Tak payah. Depannya. Gari Allah. Timbang budak oh. Punya cengeng. Ni. Tolong review ni tak. Apa nak review? Fighter lombong. Fighter lombong. Dia stres sebab tak dapat strike ikan ni. Dia stres sebab tak dapat strike ikan apa ni? Apa ikan apa? Komen? Sekat merah dengan sekat putih.
Interview lah dia, tanya dia soalan sikit. Halo. Morning, fighter lombong. Dari mana ni? Nak apa? JKTV. Cakap sembang lah dengan dia. Review lah. Ya, kau ambil mikrofon ya. Gampang. Buat macam JKTV. Halo, assalamualaikum. Okey. Gampang. Bawa tak nampak. Cerita. Tiada. Review apa? Bukan review, interview. Interview lah. Jadi. Halo. Mula-mula muka dia dulu. Assalamualaikum, selamat pagi mengkomat. Mana masuk Aja baca. Charlie Mamba YouTube, boleh subscribe dan like ya. Kalau bagi lepas video weh. Jahanam terus. Okey, hari ni kita nak interview fighter lombong. Dekat lombong dia fighter. Dekat sini dia fighter ikan lembu saja. Okey, fighter, bagi sepatah dua kata. Apa nak kata? Cakaplah. Kata apa? Punah. Mikrofon dulu. Tangan kotor. Sporting lah sikit. Cakap apa? Cakaplah apa yang nak dikata. Apa nak kata dah? Mesti strike 100 ekor. Fighter lombong nampaknya dia kurang Nazmi. sporty. Nazmi. Jom kita seterusnya. Abang ni santai. Ni otai kita lah. Abang ES. Kita interview sikit pagi ni. Boleh. Abang, jom sepatah dua kata bang. Okey, terima kasih kepada Abang ES kita. Teruskan mancing bang. Ya. Semoga kita strike gorgon pagi ni. Kampung. Okey, ni fighter kita seterusnya import dari Jepun Arigatou gozaimasu. Import dari Jepun koma. Jangan buat macam-macam komen ni orang Jepun koma oi. Konnichiwa. Konnichiwa. Patoa. Bagi bagi sepatah lu. Kata bang, abang kena cakap Melayu ke? Sikit-sikit. Hari ni okey. Cakap. Terima kasih. Itu saja ucapan dari orang Jepun kita. Dia kata hai. Yang ni Mongolia. Mongolia. Interview dia tadi makan je bang. Tapi bagus lah dia ada cop Malaysia. Ada cop Malaysia. Mongolia, Malaysia. Same country. Ini chef kita pagi ni. Selamat pagi abang. Ya, Kita nak interview abang. Ya. Semalam abang serat berapa ekor gorgon? Atau abang serat udang je? Udang sikit. Abang cerita lah dekat sini. Ramai review abang nak tengok. Charlie Mamba. Okey, semalam alhamdulillah dapat 3 ekor. Dekat sikit. Oh, tak tengok. Okey. 3 ekor dapat. Besar jugalah, bertahan. Ikan apa abang dapat? Ikan apa? Ikan dapat. Dapat. Kentang. Review abang. Abang kita alhamdulillah di pagi hari ini abang kita dah strike ikan. Bang, tunjuk sikit bang. Ikan apa kita dapat bang? Ikan keltang. Kita gintung. Review tu. Mana? Ni lagi seekor ikan. Ikan lembu. Nampak? Sini ikan, sana ikan. Wajib datang ya. Dekat apa ni? Telaga Nenas. Telaga Nenas. Apa nama tempat ni? Telaga Nenas.
Kelon diraja. Tanya. Abang, apa abang perasaan abang tak ada ikan ni? Gembira lah sebenarnya. Semalam dah kupau. Abang tengoklah kamera. Kupau lah semalam. Hari ni ada lah sikit lah. Ada berapa ekor dapat? Belah-belah juga lah ada lah. Belakang. Okey. Abang orang Perak kan? Abang cakap abang seperak. Hati aku orang Perak lah. Abang cerita lah bahasa yang macam orang Perak cakap. Oh lorat. Kamu nak cakap Kalau orang Perak panggil ikan lembu apa? Ikan kau. Bateri habis. Dia ada bisa ke? Tak ada duri je. Dia lah kawan. Masuk. Berlubuh bulan keringan membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh tiada pedihnya, dapatkah kau merasakan? Hello. Ya. Atas sikit nak bagi nampak badan. Okey. Tu dia, lombu. Tak ada, alah nolak. Abang Syarif main kita. Ada apa? Tak ada lah, dari semalam kumpau. Oh. Sedih tak? Bayar 100 ikan tak dapat lagi. Jangan. Ni nak promote kat orang lain ni. Tak nak, saya tak nak mancing lepas ni lah. Rasa menyesal mancing. Macam mana mancing hari ni? Semalam tak okey lah. Tapi hari ni alhamdulillah. Okey, dari semalam dengan hari ni. Semalam best je macam mana? Semalam best tu best. Tapi tak dapat ikan lah semalam. Hari ni? Hari ni alhamdulillah. Banyak lah. Dia nak bagi salam perkenalan mungkin time balik kot. Time balik sikit-sikit. Okey. Okey, masih. Okey, abang kita ni tengah buat apa? Ni kemal-kemal nak balik dah. Nak balik dah? Nak balik tu cuci-cuci sikit lah. Nanti orang baru nak masuk kan. Kemal-kemal sikit lah bagi bersih kan. Ya. Tapi orang yang bagi kita sewa tu pun nak sikit kan. Dah orang dah set kemas apa semua. Dia pun tak ada lah kabel sangat nak basuh semua kan. Dia cuci kita nak caw lah. Bini dengan anak pun nak tunggu kat rumah tu. Oh, okey. Hari ni dengan semalam berapa banyak dapat bang? Oh lebih kurang ni, sama je. Sama? Dapat 12 ekor lah. Puas hati lah mancing ni? Oh, puas hati. Berbaloi-baloi. Berbaloi-baloi Berbaloi. Okey. Dari semalam dengan hari ni berbaloi tak pancing? Baloi, best. Yang penting 3 ekor bersabas. Dia dibanggakan dengan 3 ekor dia tu. Dibanggakan dengan 3 ekor. Hari ni saya rest. Semua pancing saya tengah keringkan dulu. Sekarang kalau balik mancing kan tak ada orang tadi makan. Ikan lain tak dapat, orang lain tak dapat mancing. Semalam dengan hari ni? Malam insya-Allah lah dalam 80 ekor. Siakap 3 ekor. Siakap merah 3 ekor, siakap putih 4 ekor. Ketam 10 ekor. Ikan gelama banyak juga. Ini pun saja malah angkat ni. Nampak ni.
Tarik lah, biarlah tarik. Biarlah tarik. Saja melangkat. Biar. Dia ada lekuk. Udah letih, udah letih. Dah letih Udah eh? letih. Okey, berapa dia punya ni? Dia punya apa tu? Apa bagi? Bayaran. Pound. Keseronokan dia kat sini. Keseluruhan kalau 1/100 saya bagi 10. 80. Oh, double! Double slot! 80 ekor. Oh, kena rakam. Double lah. Bagi bini kena. Atas bawah. Tu jangan lari. Boleh lah. Ikan buat masak kari. Dia mancing sangat. Dia nak duduk tak kursi malas tu ke? Itu kalau buka kamera tu penuh tu. Abang, semalam dengan ini Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semalam ada hasil. Pagi ni sampai sekarang seekor pun tak naik lagi. Kata nak buat macam mana kan? Kita ingat nak balik je sekarang ni, kepala pun dah pening. Kita tunggulah kawan-kawan kita dapat lah kan. Itu dah dapat dah. Oh, ketang. Ketam. adalah. Besar pak. 10 pounds. Ini 10 pounds Nampak kecil dalam kamera. Dalam besar ni. Besar. Kalau luar ni besar. Nampak je kecil. Dia sampai 5 lepas tu dia padam kan? Dia automatik ni. Tak padam. Oh tak padam, rakam lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam dengan ini macam mana? Semalam hari ni memang lain. Malam seronok sebab baru sampai. Hari ni dah kira nak balik je. Oh aduh. Nak mancing pun mood tak ada lagi lah. Mood tak ada lagi. Santai-santai je lah. Baik. Dapat kan? Dapat. Ha? Dapat dia tak ngap. Dia pakar sini. Sabar Pai. Macam mana? Macam mana tadi? Ikan tu dia apa? Kalau dia dah tenggelam pelampung tu baru boleh tarik. Kalau dia duduk timba-timba. Kena! Kena! Wow! Kena! Pelan-pelan, sabar man, bagi bomba man. Sabar man. Apanya? Jangan bercepat. Cepat. Pelan-pelan. Pendek. Tu. Panjang. Sama. Cepat man. Pelan-pelan. Bukan drag you, fight dulu. Ambil panjang. Pelan-pelan man. Sabar. Bukan drag dulu. Video kau bini kan. Belum. Angkat ikan lah. Angkat ikan tu man. Sabar. Mas bagi pakai pelampung. Pelampung jangan tahu. Mana ni? Ni bagi abang ni. Ada pelampung. Tapi jangan bercepat. Ya, bentang dia. Buat video. Udah. Kau bini dah. Kau bini call. Rod, cuma tarik ya. Nak sampai dah. Sikit lagi lah. Ya, bagi lagi. Oh, sana. Oh. Memang lah. Kena balik aku dapat ni. Sabar man. Jangan kau tali ikat cantik tak? Macam ni ikat bangun lu. Tarik lu. Rakam. View bagi kita view punya naik. Sabar. Tali dulu. Tak ada dia bawah. Man, aku nak ikan ni bot ni atas ni. Besar weh. Sabar man. Jangan ambil terlepas. Terlepas ambil weh. Man, bagi view tengok. View man tengok. Tak boleh naik. Mestilah. Lah, mak saiz weh, ada saiz. Ni pandang. Padu weh.
Padu saya dia besar Ya Allah. Oi, bos oi. Mama tai tu. Oh, apa tu? Betul ya. Botol apa tu? Ambil sok, pakai sok. Sekarang aku dah dapat. Sini. Apa cerita ikan tadi? Bang, sayang bang. Besar tu. Gila. Besar tu. Saya 4 kilo dah. 4 kilo ada rasa kan? Ha, 4 kilo. Dah dekat-dekat udah nak Sikit sahur kan? lagi ya bang. Ha, tengok. Udah siap sahur dah. Aduh. Peras saya bang rasa nak balik terus ni. Tak ada mood terus ni. Bukan senang dapat tu. Baik ikan tu depan kawan. Aduh. Kalau terlepas memang habis lah. Habis lah kan? Ni kita cuba lagi bang. Cuba lagi. InsyaAllah. Depa tengah cuba sekarang ni. Okey, kita tengok. Siapa yang kena? Owner dia turun pula. Ha, ni owner turun. Bila owner turun, lain macam. Okey, tengok. Sekarang ni kan ada berapa jari? Ada 2. 3 sekarang kita pakai pelampung. Ni kalau buat betul-betul Kita tengok sekarang dia tengah loban tengah main. Bang. Ni kalau betul-betul dia buat ni, kalau betul-betul dia tangkap dengan betul, dia tarik betul-betul, ikan ni semua dia boleh kaut ni, boleh buat naik. Ya. Tapi yang terlepas lah. Kalau terlepas apa jadi? Terlepas habis dia beritahu kawan dia. Allah. Satu kampung dia tak main dah. Tak datang lah sini Tak kan? datang dah. Jadi kita nak cepat-cepat ambil lah. Kita kena kaut. Kalau tak putui, maknanya ikan yang dekat-dekat yang abang tengok kat kelompok depan ni, Mana ni, semua ni? kita boleh sapu ni. Habis dah semua kan? Kita cakap pun dia tak dengar ikan ni. Iyalah. Mana dah kena sekor, dah kena sekor. Abang lawan. Abang layan. Layan track. Dia dah kena moncong kan. Sabar. Bagi layan. Dapat juga alhamdulillah. Abang tadi dah memang dah putus asa. Putus asa lah. Tapi abang lain lah, bukan abang ni Malaysia. Abang ni tadi nak balik dah. Nak balik dah santai lah. Alhamdulillah rezeki dia. Rezeki. Alhamdulillah. Dapat. Oh, jadi. Ngam. Boleh balik ni. Yang penting pelampung tu pelampung saya. Buat lagi. Oh, ni sor. Mak lucu aja tak sembang awak. Jangan sebut lucu. Mat pelan-pelan mat kontrol kan. Kali ni Kontrol macam sekali. Kini ada. Pelan-pelan drag lepas. Tarik pelan-pelan. Macam mana factor lombong yang duk tarik ikan oro-oro yang ni dia balik oro kan. Tarik betul. Jangan lepas drag bang, lepas drag. Tarik rapat. Sabar man. Drag yang lepas. Tarik. Alhamdulillah bang kali ni. Itu dia. 18 kilo. Kilo man. Pegang. Alhamdulillah bang, walaupun saya dah kecil sikit pada tadi, tapi okey lah. Dapat naik. Tadi yang 3 kilo lebih tu terlepas. Lesen. Ni pun okey lah. Dah call bini tadi, bini pun bagi lesen untuk pergi Pulau Sembilan blok lepas ni. Tengok belakang kan. Dia cerita pasal bini. Sabar bang. Bang, satu lagi bang kejayaan kita di pagi ni bang. Kita nak merekod bang. Kita punya fighter lombong bang. 2 ekor ke seko? 2 ekor ke seko? Seko je bang. Seko je bang. Sabar bang. Weh. Kita punya Sabar man. Ikan lapar dah man. Sabar man. Sikit lagi man. Wow. Kita kawan. Sabar. Man. Tolong man, jangan terlepas man. Lepas kau tu balik man. Tak payah tambah roti ke tak tambah apa man. Rapat sini. Saya kunci. Oh ya, boleh lah. Pelan-pelan. Jangan bagi depan kan. Tolong man. Nanti dia beritahu ke kawan dia man. Sabar. Yang tak ada. Tahu dulu. Ini penat lo. Oh.
Oh. Alhamdulillah. Kamu champion ni. Ada view tak ada view? Angkat. Minta ni. Ni tu anak Jadi ikan saya yang kali kedua. angkat. Kawan saya tolong tarik je. Saya bagi dia tarik sebab dia pun tak pernah tarik mancin. Saya bagi dia tarik, bagi dia seronok sikit. Besar. Main tengok ada banyak lagi. Cari lagi. Kita dah bukan habis. Ni dah habis. Bakal libur dah korek. Ni ikan yang pagi ni lah, gorgon. Tengok mulut dia. Sikit je. Oh, saya padu bang. Kalau hentak tadi habis. Yang ni kena buat asam pedai bang. Minyak mulut tu. Ya ni dah buat asam pedai memang RM13, RM14. Potong. Kita 3-4 potong dulu. Bang, cepat bang, strike bang, besar bang. Alhamdulillah bang, ni kali keempat bang kita strike bang. Yang besar tapi kontrol dia dengan normal. Tak, dread. Drag buka okey cantik. Tapi tali yang bagi kita Nampak pelan tarik. Dia pasal dia. Biar kalau ada lawan dia lari, biar dia lari. Ada tarik mana ni? Ha. Tarik ni. Pelan. Tarik. Pelan. Red nampak. Padu. Abang Span ni belah sini. Pelan. Naik slow. Tak sia bayar apa? Alhamdulillah gen. Sekor lagi gen. Alhamdulillah. Tahu sekor lagi. Ikan lain lagi. Jadi ikan lain lagi. Ikan kentang lagi. Alamak, Nabung gen. Abang ni fighter. Abang ni dia fighter kentang. Kentang dia besar tu. Besar gen. Oh. Wih, sayang wih. Oh, ingat dia tadi. Dia buka Tolong Mi, jangan terpelan Mi. Sabar, jangan sentak dah Mi, jangan lawan Mi. Biar. Tapi jangan tali kendor Mi. Sabar Mi, kapat Mi. Sabar Mi. Jimmy pakai apa? Roti ke pakai? Biar tengok Mi, Pak Ibu macam mana Mi. Jimmy pakai roti ke pakai udang? Kosong je. Ha? Kapat Mi, besar Mi. Sabar Mi. Sabar Mi. Tarik. Kapat. Oh, ni besar. Sabar gen. Cepat tali cepat bang. Alhamdulillah gen, lompat gen. Alhamdulillah gen. Lompat gen. Angkat. Mimi, apa perasaan Mi? Angkat Mi. Dapat. Jimmy dah dapat. Alhamdulillah gen. Ada saya gen. Pegang dua tangan Mi. Padu syak gen. Muka. Oh, Allah Mi. Ketiak dah berpeluh. Sabar gen, sampai gen. Usah. Pakai udang ke pakai apa ni? Yang aku dapat ikan ni kau orang tak nak rakam ke? Kau main tak nak rakam aku dapat ikan ni. Tak main. Besar ni. Sedap minta je. Jimmy pakai umpan apa ni? Udang. Roti. Ambil pelaya ni. Saya Ni semalam ni ikan kan? Ni yang punya kan? Mana? Tu ikan aku. Sama lain ke? Yang lain ni ikan bulan. Tak boleh tak sekali ke? Boleh? Kau ni makan? Tak, buang. Sama je. Oh, tiga parang Siapa yang kata apa udang dah habis ni? Alhamdulillah weh. Ni barang-barang. Angkat. Antara banyak-banyak yang terbaru ni agak besar sikit lah. Yang ni agak besar sikit. Ini besar lah.
Saiz lah. Alhamdulillah bang, strike bang. Kita nak balik. Saya ingat tadi nak terlepas dia ikan ni kan. Tempat tengok dia tarik tu macam nak putih kan. Yalah. Tapi alhamdulillah rezeki bang. Rezeki ya. Kita cuba target lagi ya dalam 10 ekor ke atas Kita lagi. ada berapa masa lagi? Ada berapa masa? Kita masa dalam sejam lebih lagi Sejam ya. lebih untuk Tapi kita kau. kita cuba target sebab kita nak kalau boleh nak satu kumpulan tu kita Dapat lah. Seorang satu ya. Sebab kita nak bawa balik ni kalau boleh kita nak dapat seorang seekor boleh bawa balik rumah. Ya. Sebab kita nak buat lesen untuk next mancing Pulau dekat Pulau 9. 9. Ha. Weh, 2 ekor sekali gen. 2 ekor sekali gen. Sabar gen. 2 ekor sekali. Allah. Aduh, lepas lagi. Aduh, tak lelak lah. Hambat 2 mata. Drag kunci sikit. Handuk ulang 30. Nampak. Sabar. Tepi. Alhamdulillah gen. Strike lagi gen. Alhamdulillah ni rezeki kita gen pagi ni ya Allah. Alhamdulillah syukur ya Allah. Alhamdulillah. Oh, mana production Alhamdulillah gen. Alhamdulillah gen. Mana main tenan. Alhamdulillah gen. Wakil eh. Aku ketiak aku. Udang gen. Pakai udang. Alhamdulillah. Mi, pakai udang mi, jom. Sabar gen. Ini hasil kita dapat sepanjang kita berada di Kelong Telaga Denas. Separuh dah masak juga. Separuh semalam dah masak dah. Separuh. Yang ini Semalam yang ini punya untuk ni pagi kita dah masak. Dia bandingkan ni mana Yang ini pagi punya dah. Bagi sedap. Oh, nak ni. Agak yang hilang ni. lumayan jugalah rezeki yang aku dapat hari ni lah. Macam ikan ini ikan oban. Ini ikan apa ni? Ini apa pun ni ikan apa ni? Kalau semua tahu apa? Kintang. Kintang. Itu ikan lembu. Oh, panggil lembu. Kau panggil lembu lah. Ikan todok dapat seekor. Dah minit. Penutup. Ni ada ketam. Mana sesat ketam dapat ketam jadilah. Ni bela-bela pun banyak lagi. Ikan kembung semua dah. Separuh semalam dah masak. Jadilah. Okey, kita ni selesai dengan dayanya. Kita berterima kasih pada pihak penganjur ya. Sendiri macam penganjur. Okey. Macam mana dengan kita punya trip kali ni? Trip kita alhamdulillah pergi selamat, balik selamat, ikan pun banyak alhamdulillah bang. Ya. Kita pun enjoy semua kan. Aktiviti pun berjalan dengan lancar, makan pun sedap. Apa ni cuaca pun okey, angin pun cantik kan. Ikan pun alhamdulillah banyak. Nak cakap banyak tak adalah banyak tapi lepas lah. Boleh lah untuk kita buat lauk makan semua. Next trip kita buat lagi yang terbaik lah. Ni untuk first trip kita enjoy lah. Enjoy lah. Okey. Cik Aspani. Ya, terima kasih atas trip ni. Sonok rasanya enjoy semua. Enjoy semua. Ikan pun ada. Oh, ikan pun. Ikan pun ada, makan pun okey. Trip kita okey lah. Okey. Harap lain kali kita boleh kita boleh improve lagi lah. Kita improve lagi. Ya Cik Amirul kita. Macam mana dengan trip permulaan kita hari ni? Kali ni kita first trip lah. Ni first bagi awak lah. Okey. Tak ada apa ni, cuma kena banyak bersabar lah. Mancing ni. Biasalah mancing kan. Mula awak pun kupau juga. Tengok orang narik cap kan. Awak pun tengok. Tak apa, kadang tolong pun lagi. Tolong cakap terbakar lah tapi tahan. Ya. Besok tu ada hasil. Mana kita kena bersabar kan. Kita kena bersabar. Jadi dah sampai di sini lah dulu sampai di sini dulu. Mancing tu kena bersabar. Betul. Ya, Macam awak semalam.
Bersabar berapa banyak sabar. Sekarang semua ikan besar-besar semua. Okey. Okey, selamat kita kembali. Awak siap ni bayar 100 dengan 3 ekor. 3 ekor ada. 3 ekor jadilah. Janji ekor. Janji ekor cukup. Okey, selamat kita sampai di kediaman masing-masing. Jadi kepada semua yang tengah menonton, sila-silalah subscribe channel saya, Charlie Mamba Outdoor Channel. Siapa lah Charlie Mamba ya? Ya. Okey, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang kena cakap macam ni. Okey. Tak payah. Ini balik. Muka tak payah.